Ketika ini, peminat sukan bola sepak tanah air sedang dalam keadaan terkejut. Masakan tidak? Kita baru saja mendapat perkabaran bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah dikenakan denda sebanyak 350,000 franc Swiss atau bersamaan 1.8 juta ringgit oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Semuanya ni atas kesalahan bahawa kononnya berlaku pemalsuan dokumen 7 pemain yang mewakili Malaysia dalam perlawanan menentang Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027 pada Jun lalu. FIFA menerima aduan rasmi yang mengatakan bahawa beberapa pemain yang dimasukkan dalam pasukan Malaysia sewaktu game tersebut mempunyai status kelayakan yang dicurigai, khususnya bahawa dokumen dikemukakan untuk menjadikan mereka warga negara atau pemain warisan Malaysia dikatakan mengandungi unsur pemalsuan atau tak memenuhi syarat FIFA. Tak cukup dengan tu, setiap daripada pemain tersebut turut digantung dan turut didenda sebanyak 2,000 franc Swiss. Malah jika keputusan kekal, Malaysia akan kehilangan 7 pemain akibat digantung selama setahun dan keputusan perlawanan Malaysia versus Vietnam 4-0 akan ditukar atau dibatalkan bergantung kepada hasil rujukan tribunal. Beberapa laporan menyebut bahawa Vietnam boleh dikatakan menang 3-0 jika Malaysia disabitkan menggunakan pemain tidak sah. Apa-apa pun, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa pihak FAM telah pun mengambil tindakan pantas dengan mengemukakan rayuan perundangan FIFA dan antarabangsa. Malah, kenyataan rasmi oleh Tengku Mahkota Johor selaku pemilik kelab Johor Darul Takzim JDTFC dan penasihat tak rasmi FAM telah pun mendedahkan bahawa semua proses perundangan menetralisasikan pemain-pemain tersebut adalah sah di sisi undang-undang. Malah, kalau nak ikutkan, semua tindakan yang wajar dan rasmi telah pun dilakukan secepat yang mungkin oleh pihak-pihak berwajib. Tapi, seperti biasalah, bila timbul isu panas begini, puak pembangkang tetap mencari lubang-lubang tikus untuk menuding jari dan mencipta naratif. Ini semua seperti yang dibuat oleh Ketua Whip Perikatan Nasional PN, Taqiyuddin Hasan lah. Dia pun sibuk nak into the film, orang kata. Bukan main dia keluarkan kenyataan yang FAM mesti mengambil tanggungjawab atas insiden yang tidak pernah berlaku sebelum ni. Dia siap cakap yang PN nak siasatan bebas dan telus dijalankan segera, melibatkan bukan saja pihak dalam FAM tapi juga pihak berkuasa yang berkaitan. Jika terbukti ada individu tertentu yang bersalah, mereka mesti dikenakan tindakan sewajarnya tanpa kompromi. Begitulah sifat pembangkang yang suka menunggang setiap isu. Kalau ia pun berlaku kesilapan yang tak disengajakan mahupun disengajakan, sudah pasti pihak berkuasa akan mengambil tindakan sewajarnya. Kita sekarang berada di zaman kerajaan madani, bukannya zaman kerajaan terbuata. Lihat saja berapa banyak dah kes rasuah yang dapat ditumpaskan. Jadi, tentulah perkara sama akan berlaku dalam situasi ini. Dan disebabkan FAM ni bertanggungjawablah juga, mereka dah pun mengambil tindakan rayuan sepantas kilat sebaik menerima berita tersebut. Jadi rasanya Taqiyuddin and the gang tak perlulah risau terlebih-lebih dan nak mencuba nasib menunggang isu bola pula. Baiklah sibuk dan fokuskan isu rakyat setempat dan juga isu dalaman parti sendiri yang langsung tak menunjukkan hala tuju dalam kehidupan masyarakat. Apa-apa pun, buat seluruh peminat Harimau Malaya, marilah kita doakan yang terbaik atas nasib bola sepak tanah air kita. Ini bukan masanya untuk menuding jari, inilah masanya kita bersatu menyatakan sokongan padu buat mereka.